Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin juga mengambil bahagian sedikit dalam pembahasan pindaan undang-undang hasil dalam negeri, hasil pendapatan ini. Saya rasa banyak telah diperkatakan dari segi keperluan ataupun dasar undang-undang yang nak dipindah ini. Kalau tidak silap saya, hasil yang dipungut oleh kerajaan pusat daripada rakyat Kelantan tidak kurang daripada 3 bilion. Hasil income tax-nya, cukai jalannya, customnya, immigrationnya, dan juga hasil-hasil yang dikena kepada kedai-kedai ataupun barangan yang dijual di Kelantan. Tetapi pulangannya mungkin tak sampai 3 bilion. Datuk Yang Dipertua, sahabat saya yang saya hormati jugalah, sahabat karib saya daripada Pasimas, kata orang Kelantan, gomo kuat sangat. Gomo kuat sangat ni, hitam cukup hebat. Di seolah-olahnya di Kelantan ni tak ada pembangunan. Takkanlah sebutan itu mata kita. Takkanlah tak nampak begitu mau. Saya rasa tak itu. Satunya kerana mungkin sebahagian daripada wakil rakyat kita ni dan juga rakyat di luar Kelantan tak faham tentang dasar pembangunan Kelantan. Kelantan ni membangun bersama Islam atas dasar dalam pembangunan ini dia sebut daruriyat, hajiat dan itqan. Di atas niat. Maknanya kita kena menumpu kepada perkara-perkara asasi dulu supaya rakyat kita boleh makan, supaya rakyat kita tidak kelaparan. Ini perkara-perkara daruriyat. Yang kedua, perkara-perkara keperluan supaya dapat menampung, membantu rakyat kita hidup dengan sihat dan walafiat. Yang ketiga, barulah tahsiniat, yang perkara-perkara yang dikatakan mega ataupun luxuries. Jadi termasuk Pasimas ini rakyat kita, rakyat Kelantan. Jadi dalam soal ini kita tengok tidak adil kalau kita hanya mengecam kerana kita tak puas hati. Darjah kemajuan yang kita nak tu tak sampai, kita mengentam seolah-olah kemajuan tidak ada. Itu tidak adil. Yang kedua, tidak adil juga kalau kita hanya menyebut perkara-perkara yang buruk, tidak menyebut perkara-perkara yang dicapai, sama ada di Kelantan atau di pusat. Bagi saya tidak nak bercakap atas nama politik, tetapi saya bercakap atas nama salah seorang mentadbir negeri Kelantan selama 14 tahun pertama Teguh dan wakil rakyat sekarang. Kita lihat constraint dulu, sama ada barisan merintah ke PAS merintah pun dia tidak boleh buat dengan lajak atau maju dengan segera di Kelantan, sebab constraintnya tanah di Kelantan ini 97% milik reserve. Maknanya milik reserve tidak boleh dibuka kepada orang luar daripada Kelantan, kecuali anak-anak Kelantan, sama ada Melayu anak Kelantan atau bukan Melayu anak Kelantan. Ini masalah. Apakah kita nak korbankan ini atau tidak? Masa Datuk Mat Yaakob, masa Tengku Razali jadi Menteri Kewangan, sama. Dia tidak nak korbankan ini. Kita tak nak kemajuan ini seperti Langkawi, orang Singapura dibeli, akhirnya rakyat terkapai-kapai. Kita menjadi korban kepada pembangunan. Kita tak nak seperti Johor Skandar, sikit orang luar 3,000 lebih hektar akan jadi milik orang luar secara freehold. Kita tak nak ni. Di Kelantan tak boleh. Kita dah panggil pelabur daripada Singapura. Semasa saya menjadi Timbalan Menteri Besar dulu yang memegang portfolio ini, kita panggil satu rombongan pelabur daripada Singapura, mari ke Kelantan, kita pelawar dia supaya melabur. Dia kata patut nak berapa banyak pelaburan, 3 bilion, 5 bilion kita boleh bawa mari, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, kawasan yang nak dimaju itu mesti freehold. 10,000 hektar, 30,000 hektar kena freehold.
Makna kita bagi milik kepada syarikat luar negara secara seumur hidup sampai mati. Maknanya negeri kita tergadai. Yang kedua, premium tanah hanya RM1 token saja. Kita tolak. Kerana kita tidak nak tanah kita tergadai kerana mengejar kemajuan. Kita tengok sini di Kuala Lumpur maju, tetapi harta bumi putih 8%. Kita tak nak macam ni. Kita nak kemajuan, tetapi kemajuan keseimbangan. Kita tidak nak tanah kita tergadai pertama kepada orang luar, orang asing, orang luar negara, tetapi rakyat kelamparan, rakyat menjadi korban kepada ini. Ini polisi yang mesti kita terap. Saya teringat waktu kita membuat polisi ini, Tun Razak telah satu masa dulu dia memesan kepada kerajaan Kelantan di bawah Datuk yang Muhammad Datuk Hasri, Menteri Besar pada masa itu. Dia kata jangan buat bangunan yang tinggi sehingga orang-orang tempat tak boleh beli. Kalau kita buat pencakar langit, orang ke tempat tak boleh beli. Sekarang ni kalau kita buat itu, rakyat akan jadi korban pembangunan. Buatlah pembangunan seimbang dengan kemampuan rakyat yang boleh membeli, supaya kemajuan dapat, rakyat kita pun tidak boleh tidak jadi korban. Ini polisi kita. Jadi polisi macam ini tidak dipahami. Kita nak kemajuan, tapi kita tak sanggup gadai tanah ini kepada warina sama-sama selama-lamanya. Kalau kita kejar kemajuan, kita bagi 30,000 ekar boleh. Orang Singapura nak, orang Taiwan nak, Hong Kong pun nak. Untuk rakyat bukan bumi putera Malaysia, okey, kita boleh bagi. Jadi kita buka daripada 100% tanah beli reserve ini kepada 30% bukan bumi dan 70% bumi. Ini polisi kita. Baik Barisan Nasional dulu yang mereka sama. Baik PAS kita tak sanggup lagi. Kalau kita nak cuba ubah dasar pembangunan ini, kita akan jadi seperti Langkawi. Kita akan jadi seperti Iskandar. Kita akan jadi seperti Kuala Lumpur, di mana-mana. Di mana orang asing, orang luar dengan negara boleh beli. Dengan tidak pun dapat cukai bangunan yang nak dibeli itu. Ya dulu ni kena 250,000, sekarang free. Kita tak nak tu. Kita nak jaga supaya kemajuan ini dapat dicapai, tetapi tidak mengorbankan orang-orang tempatan. Nak bagi jalan dengan Mat.